dia mudah faham kalau kita tunjukkan dia gambar. Tuan-tuan, Ya. saya ni, pekerja saya ni, saya dah cakap macam-macam pun, dah cakap cara A, tak faham juga. Lepas tu, saya try orang lain kan, suruh cakap, tapi pun tak faham juga tuan. Buat benda lain juga tuan. Macam mana? Okey, Zul, gini. Bila Wait a minute. Who are you? kita sebut tentang orang ni kan, cara orang memproses maklumat ni ada 4 sebenarnya. So, cara yang pertama adalah cara visual, cara yang kedua adalah cara auditori, cara yang ketiga adalah kinestetik dan cara yang keempat adalah digital. So, orang-orang visual ni dia mudah faham kalau kita tunjukkan dia gambar. Orang-orang auditori ni dia mudah faham kalau kita cakap je. Orang kinestetik ni dia mudah faham kalau kita tunjukkan ataupun kita buat sama-sama. Dan orang digital ni dia mudah faham kalau kita bagi dia nombor dan juga turutan ataupun step by step. So keywordnya Zul kena pastikan orang-orang visual ni Zul kena show them, tunjukkan dia. Untuk orang auditori ni Zul kena pastikan tell them. Cakap pun dah okey dah. Dan orang-orang kinestetik ni Zul kena pastikan do with them. Dan digital ni give them numbers dan juga sequence. So, kalau kita bercakap dengan orang visual dan cara visual, insya-Allah mudah dia faham. Untuk orang kinestetik, cara kinestetik insya-Allah dia akan mudah faham. So, sama juga orang digital dan juga auditori. So, kalau Zul nak tahu macam mana nak identify orang visual, auditori, kinestetik dan digital, so Zul kena hadir ke program How to Read People and Influence Them pada Sid Terhad. Register sekarang Zul.